Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan tutorial macam mana nak tekan view tapi tak jadi. Kita pergi ke sini, kita cari yang macam lain. Cari dulu. Kita tunggu. Sekejap. Dah ada kan. Tapi bila korang nak save, korang tekan view tapi tak boleh. Macam ni aku ajar. So, pertama kita pergi ke yang tambah ni. Yang tambah ni. Lepas tu korang kena buat video lah. Video apa-apa. Lepas tu kat bawah ni dia ada edit into a shop. Korang tekan. Kita tekan next. Dah, korang ada kat shop. Terima kasih. Bye.